Bila korang siap ini dah color lain tu, pergilah buat brake flushing ya. Inilah tanda-tanda korang dah kena tukar brake fluid. Kalau korang tak tukar, akan rosakkan ABS sistem korang, brake korang kosong. Mungkin lah korang nak late braking, habis. So hari ni kita nak tunjuk macam mana nak buat brake flushing lah. Jom. First of all, obviously kita kena sedut dulu lah brake fluid lama. Sebab tu nama dia flushing lah. Take out the old one, you put the new one. First kita memang kena sedut dekat sini. Sini dia punya reserve untuk brake fluid. Tapi kita kena buat juga dekat brake dia untuk keluarkan yang dekat brake system lah. So dia ada dua proses. Bukan korang nak sedut sini, settle. Tak. So kalau korang tengok tadi kenapa kita kena top up brake fluid ni, sebab kita nak flush out. Bila dia keluar kat situ, bila kita tahu brake fluid dah clear, maknanya dah settle lah flushing. Sekarang kita buat yang belakang dulu lah. Sekarang ni kita tengah buat yang belakang punya dulu lah untuk buat brake flushing. Tengok ni, ini kuning-kuning je. Nanti bila dia dah clear, maksudnya dah okey tu, kita dah siapkan flushing untuk yang belakang punya. Satu brake flushing bukan tukar brake fluid je. Dia kena keluarkan angin-angin dalam tu, lembab-lembab dalam tu. Itu yang menyebabkan brake korang tak makan lah. So kalau korang tengok dia kena buat dua orang untuk flushing brake fluid. Satu top up, satu jaga belakang lah. Purpose kita tak nak bagi yang belakang tu habis keluar. Kalau tidak, tak ada point lah korang buat brake flushing kan. So kena top up keluar, top up keluar, top up keluar. So tadi dah settle belah kiri, kita pergi belah kanan pula. Bila dah nampak warna clear, dah tak ada bubble apa semua, kita boleh move ke sini pula. Sama juga dengan depan, kita kena buat kiri, kita kena buat kanan. Dua-dua kena buat untuk flushing semua brake fluid yang lama. Okay guys, tempat nak flushing brake ni dekat sini. Dia ada macam satu nipple dekat situ tau, nampak tu? Dekat situ kita buat. Sama dekat sebelah sana, sebelah sini, depan pun lebih kurang sama je. So sekarang ni dia dah clear dah. So dah okey dah ni. Untuk brake belakang dah habis flushing lah. Untuk yang depan pun proses sama juga. Dia dekat sini. Ni nampak tak ni? Ini nama dia nipple dia. Sini tempat korang sedut brake fluid. Kalau korang tengok tadi, kita mula dah kiri belakang, kanan belakang, depan kiri, lepas tu kanan kiri. Sebab apa? Satu, brake fluid dia belah kanan. Jadi kita move paling jauh dulu. Sebab apa? Kalau kita mula yang dekat-dekat nanti yang belah belakang tu banyak kotor-kotor dia lah. Nanti kita membazir lah brake fluid. Sebab apa? Bila kita buat ni, kita kena top up. So ni sekarang last, paling kanan lah. Yang ni sekejap je lah nak buat flushing dia. Sebab dia paling dekat, banyak brake fluid dah kotor habis. So kalau korang nak buat brake flushing yang kita orang, kita charge RM180 sahaja. Kalau korang rasa brake korang tak makan, tekan kosong. And yang paling penting, bila korang siap ini dah color lain tu, pergilah buat brake flushing ya. Okay, apa-apa, Roger je, Mija AutoCare.